Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak respon sikit tadi ucapan daripada Yang Berhormat Gombak yang juga merupakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin berkenaan dengan ladang babi di Tanjung Sepat. Dengar sebahagian ucapannya. Sentuhan tentang masalah ladang ni saya rasa nanti Menteri Pertanian akan jawablah daripada Parti Yang Berhormat. Tapi yang pastinya Hasrat Kerajaan Negeri sebagaimana saya sebut, kita nak tutup kawasan penternakan tradisional yang mencemar. Pasir Mas melawat di kawasan yang tercemar. Itulah kawasan yang kita nak tutup. Saya juga kawan saya Kuala Langat. Dulu dia Esko Pertanian. Itulah yang kita nak tutup. Tetapi masa dia jadi Esko Pertanian, dia tak lawat kandang babi. Masa jadi pembangkang, dia lawat kandang babi. Ini jadi masalah. Yang berhormat sekalian, saya nak beritahu, kalau kita tak tutup di sana, pencemaran akan berterusan. Jadi kita nak alihkan di satu tempat. Adakah Selangor yang satu negeri nak buat? Tidak. Perak dah buat. Di Sarawak sudah buat. Di Negeri Sembilan telah buat. Tetapi isu itu telah menjadi isu yang panas. Kita cadang, kita dengar dan kita akan menilai balik kawasan yang sesuai, yang jauh daripada kawasan penempatan untuk penternakan yang komprehensif dengan nilai 30% saja untuk pasaran tempatan. Itu masalah dia yang berhormat. Apabila sentimen telah menguasai daripada data dan itu boleh relate bagaimana cara dan pandangan pembangkang. Saya juga telah bangun untuk mengemukakan pertanyaan berkenaan dengan isu sebenar tinjauan saya di Tanjung Sepat. Dan kita dengar pula apa jawapannya. Sikit lagi pula sahabat lama. Sikit lagi. Gombak, isunya ialah di Tanjung Sepat tu ketika ladang itu sebahagian besarnya sudah ditutup. Tetapi najisnya masih mengalir ke laut. Dan itulah yang dibangkitkan oleh penduduk tempatan. Dan dirisahkan oleh Lembaga Urus Air Selangor. Apa komen Gombak? Terima kasih. Masalah itu bukan 1 tahun yang berhormat. Ketika PAS jadi Esko Pertanian, masalah itu masih berterusan. Dan kita ingin tangani. Cuma saya nak maklumkan di sini, apa masalahnya sebelum ini? Sebelum ini, semasa saya jadi Esko, ketika Kuala Langat jadi Esko, ada 2-3 paper dibentangkan. Paper tersebut adalah untuk membuat penternakan sebagaimana yang dirancang. Isu dia sebelum ni apa? Tidak ada investor yang nak buat kerana kosnya tinggi. Kerajaan pun tak nak invest sebab kita rasa ini tanggungjawab silnya 30-40% daripada pasaran yang ditetapkan. Sekarang investor nak datang. Kenapa kita tak buat di kawasan tersebut? Kita nak buat di kawasan tersebut kerana kawasan itu memerlukan pemulihan. UPM mencatatkan minimum 6 tahun soil recovery perlu dilakukan dengan izin untuk pemulihan kawasan tersebut. Jadi apa yang saya nak sampaikan yang berhormat, memang kita nak tutup kawasan itu kerana kawasan itu dah tercemar, dah buruk, dah merosakkan. Dan kita nak alihkan di kawasan yang jauh, lebih jauh, yang lebih tertutup dan mempunyai sistemnya yang tersendiri sebagaimana yang telah dibina di beberapa buah negeri seperti di Sarawak, di Simunjan, seperti di Sungai Siput, di Perak dan juga di tempat-tempat lain. Dan tidak benar kalau katakan bahawa kita nak buka yang mega sampai import, ekspor dan dijual di tempat lain. Itu penjelasan kita kepada Yang Maha Tuanku dan juga diterima baik dan kita telah mengambil keputusan tak apa, sementara ada kepanasan ataupun isu yang baik, saya terima cadangan Perdana Menteri untuk kita holdkan kejap, kita rangka satu cari solusi yang lebih komprehensif dan penerangan yang lebih baik kepada masyarakat. Soalnya sekarang ini saya melihat bahawa kerajaan negeri Selangor masih tidak serius untuk nak memastikan kesejahteraan penduduk Tanjung Sepat ini terjaga. Bukan isu bahawa Selangor nak buat kandang babi moden dan sebagainya. Soal tinjauan saya ke Tanjung Sepat itu ialah untuk raikan jemputan daripada penduduk yang telah pun menanggung keresahan begitu lama akibat daripada bau yang tidak enak yang keluar daripada kandang babi ini dan juga sisa buangan yang telah sampai ke laut. Dan ini telah disahkan oleh Lembaga Urus Air Selangor yang telah buat kenyataan selepas daripada lawatan saya tersebut. Jadi isunya sekarang ini ialah apa tindakan kerajaan negeri Selangor. Yang Berhormat Menteri Besar Selangor di dalam Dewan tadi kata bahawa itulah ladang yang nak ditutup. Ya, kita tahu bahawa itu ladang yang nak ditutup. Soalnya, bau itu masih lagi ada, pencemaran masih lagi ada. Yang kita nak tahu ialah apa yang kerajaan Selangor lakukan untuk memastikan sisa ini tidak terus mengalir ke laut seperti mana hari ini. Kerajaan Selangor, Kerajaan Madani, Kerajaan Pusat, Kerajaan Madani sepatutnya besok dah boleh buat dah. Satu yang pertama, okey, Jabatan Alam Sekitar turun dengan segera saman pihak yang telah pun yang telah buka ladang dan kandang ini yang gagal memastikan bahawa sisa ini dapat terjamin.
tak mengalir keluar ke laut, sita buat tindakan saman ataupun hadapkan mereka ke mahkamah kerana gagal untuk memastikan bahawa ladang mereka, kandang ini beroperasi tepat ataupun menepati garis panduan yang sebenar. Kalau tidak, sampai bila penduduk nak menanggung bau ini? Dan inilah menjadi penderitaan penduduk di Tanjung Sepat pada hari ini, tempat yang saya lawat. Sebab itu, inilah yang sebenarnya yang telah pun diutarakan oleh titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sampai ke hari ini, Kerajaan Selangor masih lagi kata bahawa ladang tu nak ditutup. Ladang tu nak ditutup. Tapi apa tindakannya? Memastikan pencemaran terhenti dengan segera dan juga bau ini terhenti dengan segera. Kalau perlu saman, hadapkan ke mahkamah. Saya nampak Kerajaan Selangor tak serius, asyik menjadikan isu ini sebagai escapism atau nak cari jalan keluar dengan menyalahkan pihak yang lain pula. Tak ada pelabur dan sebagainya. Kalau begitu, saya rasa Menteri Besar Selangor eloklah letak jawatan dah bagi pada orang lain jadi Menteri Besar. Terima kasih.